Dia adalah satu surah dalam Al-Quran. Bilangan ayat dia 30. Sesiapa yang beramal dengan surah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat azab kubur daripadanya, dan surah itu datang menyelamatkannya di hari barzakh nanti. Hadis ni hadis hasan. Tuan-tuan sekalian, surah ini bila malaikat tadi nak hempap dia, nak retuk dia, surah ini datang lalu menghalang malaikat ini. Kata surah ini, kamu tidak boleh memukulnya, kerana Tuan aku ini, empunya roh ini adalah orang yang selalu membacakan aku ketika hidup dia dulu di atas muka bumi. Satu surah aja tuan-tuan yang Allah buat turun, fungsi dia satu aja yang paling besar lah. Fungsi dia paling besar ialah apabila siapa-siapa yang mengamalkannya, maka surah itu akan menampan dan melindungi orang tu daripada azab kubur. Surah tu mai tahan. Dia kata kamu tak boleh pukul dia kerana dia membaca aku. Tuan-tuan, surah lain tak mai. Surah lain tak mai. Dia ada, setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Surah ni kan. Jadi dia tampan. Malaikat ni bila tak boleh nak bubuh kawan ni ikut kepala, dia nak empuk dah kepala kan. Dia pi ikut lain. Dia pi ikut bahagian kaki, surah ni pi ikut bahagian kaki. Hadis ni hadis hasan. Surah Al-Mulk